Tolonglah siapa yang nampak video ni, tolonglah bagi tahu lah kat kawan-kawan yang atas ni, tolonglah. Assalamualaikum semua. Sebenarnya sangat-sangat stres, sangat-sangat kecewa sebab aku tak tahu kenapa orang-orang kita ni tak faham bahasa. Kita dah lekat tau, sini, dekat sini kita lekat tempat berwuduk. Perhatian, amaran, pelanggan dihormati. Anda dilarang membuang sebarang air besar dan air kecil di sini. Di sini hanya dibenarkan mengambil air sembahyang, wuduk sahaja. Tolong bekerjasama untuk mengekalkan kebersihan tempat berwuduk. Kerjasama anda amat kami hargai. Kami dah tulis, sebelum awak masuk pun awak mesti tengok ni. Takkan awak tak nampak tempat wuduk? Tempat ni tempat wuduk, tempat yang suci. Orang nak ambil wuduk, orang nak pergi solat dekat sini. Orang nak solat dekat sini. Come on lah. Kami tak berkesempatan untuk buang toilet ni macam ni sebab tak jumpa lagi orang yang boleh buat lagi. So, kami dah lekat dah ni. Dah rap dah. Ini tak usik, tapi ni degil juga. Dia pergi buka, padahal dah rap dah ni. Nampak? Dah rap dah ni. Pakai otak lah. Orang dah tahu kami dah larang. Benda dah larang, jangan dibuat. Tolonglah faham bahasa. Bagilah kerjasama selesa untuk orang datang sini. Dah cakap sebelah je toilet. Toilet dekat sebelah. Keluar pergi sebelah dah boleh pergi toilet. Kenapa kamu terdesak sangat sampai nak buka benda ni? Aku tak faham lah. Tolonglah. Kawan-kawan saya, follower saya, siapa-siapa yang datang. Saya bukan marah. Saya cuma fikirkan keselesaan orang lain. Korang faham tak? Orang nak ambil wuduk kat sini nampak benda mungkin bau hancing ke, bau apa ke, faham tak? Tolonglah siapa yang nampak video ni, tolonglah bagi tahu lah kat kawan-kawan yang atas ni, tolonglah. Tempat wuduk ni janganlah korang kencing, janganlah korang berak dalam ni. Dah, itu saja. Bye.